Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Chamboy Gaban. Okay guys, hari ni Gaban nak tengok dekat belakang rumah ni. Tak tahu dah jadi apa belakang ni. Kalau korang boleh perasan kat belakang ni dah semak samun. Dia punya rumput tu sangat tinggi. Last Gaban pergi belakang ni bila guys? Sebelum bulan Ramadan lagi. Maknanya Ramadan sebulan, Syawal sebulan. Maknanya lebih 2 bulan lah tak pergi belakang ni. Ikan pun dah lama lah tak makan. Memang tak bagi makan. So semalam Gaban ada beli pellet 2. Uish, apa tu guys? Dia punya apa? Dia punya ombak tu macam bukan ikan. Dia punya melompat tu lebih daripada kuasa ikan tu. Mungkin biawak. Sekejap kita tengok dekat mana dia naik. Perhatian kat mana dia naik. Dia mesti naik dekat darat ni. Sebab kalau ikan bukan macam tu. Dia punya berdebus tu lain macam. Tak rasa biawak sebab belakang ni dah semak samun tinggi. Biawak pun mula lah datang. Dan dia diam, dia datang, dia makan ikan kan. Sebab rumput tinggi jadi dia boleh nyuruk-nyuruk lah. Jadi dia tak takut lah dengan manusia. Kalau tak ada rumput, tak ada semak, dia takut. So tak nampak apa yang mencurigakan. Lantaklah dia, rezeki dia kalau dia nak makan ikan. Tapi jangan habiskan. Kesian aku. Aku yang bagi makan. So cerita dia lebih daripada 2 bulan Gaban tak pergi belakang ni. Jadi kalau korang perasan, keliling kolam dah semak samun. Dekat sini dah semak samun. Kat sini lagi teruk lah. Kawasan ni memang teruk dah. Semak dia tinggi sangat. Ikan tilapia Gaban kat sini pun tak tahu apa jadi. Tak tahu. Nak kata besar memang tak besar lah ikan ni. Sebab tak bagi makan. Tapi masih ada lagi lah. Masih ada ikan tilapia merah tu. Dengan ikan apa dalam ni? Ikan pacu ke paci ke macam itulah. Ada juga dalam ni banyak. Tak tahu masih ada lagi ke tak. Sebab kita dah lama tak tengok dia kat belakang ni. Mungkin biawak dah masuk dalam ke. Dah makan ikan-ikan tu semua, tak tahulah. So insyaAllah Gaban nak comeback balik. Nak tebas rumput keliling. Mungkin makan masa dalam 2-3 hari. Kat belakang ni memang tak cakap lah. Lagi teruk lah kat sini kan. So kena hati-hati lah kalau nak jalan-jalan dalam ni. Belakang ni tak diadakan aktiviti macam ni lah. Semak gila. Sini dulu boleh main motor, boleh main ATV guys. Keliling ni tak semat. InsyaAllah sehari 2 kita comeback. Yang penting kat belakang ni. Sebab biawak. Ni macam ni. Ada laluan binatang ni. Tengok pokok tumbang-tumbang tu. Memang laluan binatang. Kemungkinan balik bayar. Bukan mungkin lah. Pasti balik bayar. InsyaAllah kita akan pasang CCTV kat belakang ni. Sebab kita nak tengok binatang apa yang selalu bermain belakang ni. Semak gila kan kat sini kawasan-kawasan biawak lalu. InsyaAllah nantikan je lah. Jom kita bagi ikan makan. Sebab dah lama ikan tak makan. Semalam baru Gaban beli pellet. Rasanya bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Lebih daripada 3-4 bulan lah ikan Gaban tak makan pellet. Kita campak sayur kadang-kadang. Kadang-kadang tak bagi apa pun. Nak kata dia besar memang tak lah. Tak bagi makan. Tapi insyaAllah ikan ni duduk dalam air kan. Dia ada sumber cacing, dari binatang, daripada rumput dalam ni. Jom kita bagi makan. Kita bagi pellet berkualiti tinggi, protein tinggi, sedapnya. InsyaAllah. Dengan lantai-lantai punduk ni pun kita nak restore nanti. Kau tengok. Memang teruk sangat dah. Berlubang-lubang. Bahaya untuk budak-budak. Takut ada yang reput kan. Ni pun dah kena makan hanai. Kena tukar juga ni. Jom kita bagi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi makan yang sini dulu lah. Macam tak ada ikan je. Ada. Oh, masih banyak lagi ikan aku. Walaupun tak bagi makan, hidup lagi korang So nampaknya ikan keli dah banyak. Semua kurus-kurus guys Kepala besar, badan kecil sebab tak bagi makan. Kepala tak boleh kecil lah. Sebab kepala ada tengkorak. Jadi dia tak boleh mengecil. Jadi kalau macam badan tu kalau tak makan, isinya dia kecil. Sebab tu kepala besar, badan kecil. So kita balik dalam sangkar tu Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak lagi guys. Walaupun kita tinggal 2-3 bulan, ikannya masih orang kata apa, sihat lah. Sihat. Makan. Minta maaf lah. Tak bagi korang makan selama ni. Pandai juga korang berdikari Cakap dengan ikan lah
Dalam tu mungkin tak banyak sebab kita pernah tuai sekali. Macam tak ada, bukan tak banyak, macam tak ada je. Oh ada seekor 2. So sangkar sana banyak, sangkar sini adalah sikit sebab pernah tuai. Kita bagi yang sana je, kita fokus sana sebab sana memang banyak lagi. Ya. Banyak lagi guys ikan. Sebab itu hari kita masuk apa 5,000 ekor 5,000 ekor, ada yang masuk dalam sangkar, ada yang kita lepaskan. Tengok, sepah lagi ikannya. Cuma kita tak dapat trace binatang apa tadi yang merombak air, dia lari terjun. Mungkin biawak lah, biasanya biawak je kat sini. So stok kita punya racun kehabisan. Jadi kita nak buat konten ataupun nak bunuh biawak yang makan gaban punya ikan, tak dapat. InsyaAllah nanti gaban beli lagi kat Shopee racun tu. Nanti kita ambil usus ayam ataupun lemak-lemak ayam kat kedai Jaya Aceh, kita racun lagi biawak-biawak yang kat belakang ni. Banyak guys biawak belakang ni. Ada juga gambar rakam, nanti gambar kongsikan dekat korang. Korang asam dia masuk makan ikan dia belahan. Kita beli protein lah. Kita beli pellet ni, satu guni sekarang 70 lebih guys. Dulu masa buat ikan 50 je, sekarang 70 lebih. Yap. Kalau ikan makan lain tak sedap, makan protein baru best. Makan protein lagi, makan pellet. Ada juga ikan keli yang besar Yang besar tu pasti dia makan ikan keli yang kecil. Sebab kita tak bagi makan tapi dia besar. Memang dia makan ikan lah tu. Ingatkan haruan je makan anak. Keli pun makan anak weh. Keli makan anak. Tilapia hitam pun ada, nampak. Patin ada, patin. Cuba cari patin. Patin tak kelihatan sebab patin dah tak banyak. Banyak guys kat sana. Dalam sangkar tu boleh tahan lah kan. Kalau nak makan senang lah kat sana. Kat luar ni kalau nak makan, nak mancing seekor-seekor lah jenuh. Sebab tu gaban ada dalam sangkar dan ada yang dalam kat luar kolam. Sebab apa? Sebab kalau kita nak makan, kita dalam sangkar tu senang kita nak tangguk. Kalau kat luar ni, kalau nak tangguk memang jenuh lah nak kejar dia kan. Kau nak kejar ikan, kau gila. Kalau kat luar ni mancing boleh lah. Buat mancing kan. Nak feeling. Acah-acah nak mancing. Kat kolam lah. Nak makan, kau kena ambil dalam sangkar. Sebab dia tak boleh lari. Yup. Besar guys. Tadi besar. Ni ikan besar lagi. InsyaAllah besok. Besok tak boleh. Besok pagi tak boleh. Gabar ada hal sikit. Kalau balik awal boleh lah. Balik awal ada masa. Sebelum anak balik sekolah, gabar nak tebas dulu dekat belakang rumah. Dekat dengan rumah dulu. Sebab apa? Sebab takut ada ular, ada binatang-binatang lipan ke apa masuk dalam rumah. Kat sini lambat-lambat sikit tak apalah. Sebab kat sini biawak je datang nak makan ikan. Yang kat sana ular masuk rumah. Jangan. Bahaya weh. Tengah-tengah tidur tak tahu sebelah rumah. Tengah-tengah tidur tak tahu sebelah muka je kan. Ular. Iyap. Banyak lagi ikan kat situ Ingatkan dah habis dia kerja dia biawak. Sebab lebih 2 bulan tak datang belakang. Wah tu besar. Besar guys. Keli. Besar. Tak tipu punya. Itu sekilo lebih, 2 kilo ada tu. Ikan keli kalau seekor sekilo besar guys. Kan? Hampir-hampir sekilo ke besar. Tilapia sekilo biasa kot. Ikan keli kalau 6 ekor sekilo, cantik lah untuk makan. Ada yang besar tu nampak. Besar ni. Ni besar. Tu besar. Makan. Selama ni makan rumput je kot. Makan cacing ke dalam tanah kan, dalam kolam ni apa yang ada dia makan. Lumpur-lumpur ke. Mungkin tak sedap lah isi dia lepas ni. Tapi kita kena bagi pellet. Dalam masa sebulan baru kita makan dia. Baru sedap. So macam inilah keadaan semasa kolam belakang rumah gaban ni. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat ni gaban akan comeback balik belakang ni. Kita akan tebas semua rumput dan kita nak cantikkan balik. Sebelum ni mood puasa, mood raya. So sekarang ni dah
mode kat belakang ni balik. Jadi kita main. Lepas tu dah cantik apa semua, nanti kita main motor ke, kita main ATV dengan anak. Dan ATV juga kawan ada beli dia punya apa dia panggil, lower arm ke apa arm dah. Terror end ke macam itulah, kita ada beli ATV tu punya. Nanti dah sampai kita buat unboxing dan kita pasang dekat ATV supaya kita dapat kontrol ATV tu dengan senang dan selesa, tak membahayakan kita orang. Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita bawa tiba-tiba dia boleh corner sendiri kan, boleh terbalik bahaya. Lagi-lagi nak bagi anak bawa kan, memang takut. So abang beli dekat Shopee, nanti kita pasang terror end tu. Lepas tu kita main dekat belakang rumah ni. Lepas tu kita tebas rumput bagi cantik balik. So nantikan video yang apa yang abang cakap, InsyaAllah dalam masa terdekat ni. Okay, terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum, bye bye. Jom kita layan bagi ikan makan.